Assalamualaikum semua. So hari ni Teacher Rin dan Teacher Ija kami nak buat art and craft painting. So kali ni kita nak mulakan art teknik kita dengan tema Journey and Travelling. Jom. Bahan-bahan yang friends perlukan ialah marker pen, gunting, pisau, kertas putih bersaiz A4, pembaris dan cardboard. Then we draw our favorite places like Kaabah, Eiffel Tower, maybe Gunung Kinabalu, even Masjid Al-Aqsa. Lepas friend lukis, gunting dan sambung jadi kertas panjang macam filem roll. Seterusnya, jom kita buat padang kamera. Kita potong 2 garisan atas dan bawah gunakan pisau. Minta bantuan ibu ayah ya, friend. Terakhir, masukkan kertas lukisan dan tarik guna tangan. Tada! Dah siap! Senang je kan, friend? Selamat mencuba! Bye! Jumpa lagi! Jemput like, share dan follow kami @Naluri Kreatif.